Orang lain pergi ride, pergi shopping benda lain. Dia pergi shopping kedai mancing ni, muka ni. Tak boleh buat apa lah. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hari ni hari Sabtu 25 hari bulan 10. Kita ride santai ke Gua Musang untuk jalan-jalan cari makan. Cari apa je? Cari markah. Cari markah. Husky Rider, kita bawa cahaya, persahabatan yang erat takkan tergugat, selamanya kuku jiwa tak tersesat. Cameron Husky Rider, kita teguh seperti gunung, bersama sampai bila-bila, semangat takkan pernah runtuh. Gelap malam, lampu menyala, di jalan sepi kita bersama. Brotherhood kuat tiada sempadan sampai hujung. Okay guys, so kita dah sampai dekat lodging ya. Tadi kita singgah melawat tempat runtuh. Jadi inilah jalan lodging ke Gua Musang. Sini runtuh. Jadi orang boleh lalu tapi risiko tanggung sendiri. Cameron Husky Rider, persahabatan yang erat selamanya. Alhamdulillah kita selamat sampai di Gua Musang. Musang Eco Park. Alhamdulillah pemandu selamat. Sampai kanan ni dekat Masjid Buloh. Masjid Buloh. Tadi. Sekarang Bersama sampai bila-bila, semangat takkan pernah runtuh. Cameron Husky Rider, Cameron Highlands. Okay, so malam ni kita berjumpa dengan Otai FZ Hakim. Ini bomo Gua Musang, ini bomo Cameron. Tadi kita melepak dekat Mary Brown, itu depan tu IPD. Jadi sebelum kita naik, kita lepak dulu. Kita teguh seperti gunung, bersama sampai bila-bila, semangat takkan pernah runtuh. Gelap malam, lampu menyala, di jalan sepi kita bersama. Brotherhood kuat tiada sempadan sampai hujung dunia, kita lawan halangan. Persahabatan yang erat takkan tergugat, selamanya kuku jiwa tak tersesat. Cameron Husky Rider, kita teguh seperti gunung, bersama sampai bila-bila, semangat takkan pernah runtuh. Alhamdulillah kita selamat sampai di Cameron, di kawasan Kia Farm. Malam ni cuaca terlampau sejuk, 16 pada pukul 12.30 16 darjah Celsius. So pada sesiapa yang berkenan nak naik Cameron, naik malam. Memang abang pakai baju COVID je. Oh,